Welcome to our vlog TV PSS Avicenna. Hai, saya Koila. Saya Ani. Saya Ehsan. Dan saya Haris. Apa balik? We are Sejago. Pada hari ini, kami akan membawa anda semua mengikuti perjalanan kami ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di TWTC. Ani, di mana kita sekarang? Sekarang kita berada di stesen kereta api Tanah Melayu di Ipoh, Perak. Sepanjang liputan kali ini, kami akan berkongsi pengalaman travel menaiki ETS, suasana perjalanan dan pelbagai aktiviti menarik yang akan kami sertai di Pesta Buku nanti. Okey Ehsan, saya nak tanya, ini pengalaman kali keberapa Ehsan menaiki kereta api? Jujurnya kan Ani, ini pengalaman pertama saya menaiki kereta api yang jarak yang jauh. Mesti ada antara anda pun macam saya kan? Tak apa, teruskan bersama kami hingga ke akhir video ini nanti dan saksikan perjalanan penuh ilmu serta pengalaman menarik dalam vlog khas TV PSS kali ini. Jom nanti. Dari Ipoh, kami menaiki Electric Train Service ETS ke stesen kereta api Bandar Tasik Selatan yang terletak di Kuala Lumpur. Perjalanan ini mengambil masa hampir 3 jam untuk sampai ke destinasi. Perjalanan kali ini istimewa sedikit kerana ini adalah pengalaman pertama kru kami membuat liputan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang telah bermula dari 29 Mei 2026 hingga 7 Jun 2026. Untuk hari ini, kami akan bermalam di Ceras dahulu dan pengalaman sebenar akan bermula esok. Inilah hari yang kami tunggu-tunggu. Kami terus menuju ke platform laluan Seri Petaling dan menunggu tren ke arah Sentul Timur. Setelah hampir 40 minit, kami tiba di stesen PWTC. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Ehsan, Ya ni, nak tahu tak? PBA KL 2026 merupakan acara buku terbesar di Malaysia. Ya, apa benar? Betul. Di sinilah berkumpulnya para penerbit, penulis, pendidik, pelajar serta para pencinta buku dari dalam dan luar negara. Bertemakan Malaysia membaca raikan buku, banyak buku dengan pelbagai genre yang boleh didapati di sini. Ani, kita tak payah cakap panjang-panjang dah. Saya pun dah tak sabar dari nak masuk. Bagi pencinta buku, langkah untuk melalui pintu ini ialah satu pengambaraan yang sangat luar biasa. Bukan sahaja buku, banyak lagi aktiviti yang boleh kita sertai. Kalau begitu, jom ikuti penggambaraan kami dalam setiap episod yang kami sediakan. Jom. Boleh tak bagi satu nasihat kepada kami sebagai generasi muda? Jangan buang masa, dan kalau kita nak sesuatu, pastikan kita kena peroleh dia. So usaha sebaik mungkin dan cuba happykan diri kita, sebab self love tu sangat penting. Kalau kita selalu utamakan orang lain juga pun susah untuk nanti di kemudian hari. Jadi pesan saya untuk adik-adik sekarang ni, kalau boleh you nak usaha something, make sure you dapat, tapi dengan usaha you sendiri, and jangan buang masa. Okay, so all the best to you. Last one tadi apa? Self love. Bagaimana? Terja tak anda melihat suasana di PDAKL kali ini? Jangan lupa saksikan episod seterusnya, Festival Sastra Kanak-Kanak Dunia Penuh Warna. Jumpa lagi. Assalamualaikum.